Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat soto masak singgang ala Thai. Kita gunakan 1 labu bawang Holland, 3 helai daun 5 purut, 1 batang serai yang telah pun diketuk, 1 akar ketumbar. Lepas tu masukkan 1 ulas bawang putih dan juga masukkan air secukupnya. Seterusnya masukkan garam secukup rasa dan juga 1 sudu besar sos ikan. Kalau suka boleh juga masukkan Ajinomoto. Kita biarkan kuah mendidih. Lepas tu kita masukkan sotong. Saya guna 15 ekor sotong. Sotong ni kalau nak potong pun boleh, nak masuk sekor-sekor macam ni pun boleh. Lepas tu kita kacau-kacau dia sekejap. Masak sotong ni tak boleh terlalu lama, nanti sotong akan liat ataupun keras. Lepas tu kita masukkan bahan aksesori dia. Saya guna 2 biji tomato yang telah pun dibelah 4. Masukkan juga cili padi. Saya guna cili padi merah dan juga hijau. Yang hijau tu saya potong sikit untuk bagi rasa pedas. Lepas tu kita perah jus limau nipis. Resepi ni kita tak guna asam keping, tapi ejen pemasam ni ialah jus limau nipis. Akhir sekali kita masuk hiasan dia, itu irisan daun ketumbar. Rasa dia lebih kurang macam tom yam putih. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba.